Guys, welcome to my channel. Aku baru sampai kemarin ada berat untuk MT online dan untuk SBK lain. So aku baru sampai kat ujung ni, aku tengok kat sana lah. Aku start jalan kat sana lah. Mantap lah, aku tak keluarkan remote lagi. So aku share dengan korang lah. Malam ni berat racing atau macam motor ada. Aku share dengan korang lah. Mantap lah. Jadi lah tengok. So aku tengok ke depan lah, ke depan yang tengok dengan motor yang ada. Ini dia tu. Tu dia siu motor ni kat sini kau tengok. Dalam ni banyak motor yang dia punya berat punya tim-tim ni aku banjir satu sekali jalan lah. Jalan kat sini. Ramai kat sini bang, ramai kat sini kau tengok. Guys ada. Oh, okey dia buat pukul 10 Set motor 675 CSR. Sampai dong dia. Jadi aduh baik. So di motor ini aku try apa dia jadi dia lalu jadi lalu yang keluar lagi lah. So MT pukul 10 je lagi. Design naik lagi bedanya tak lah steady lah. Design naik ni CF motor. Ini CF motor. Itu CF motor, sorry, CF motor. Dan semua ada lah. Mantap. Semua terima tadi kau nampak tadi. So kita jalan surround lah kot. Surround ni tengok. Ni JSX, Suzuki JSX RT 1000 SX. Ada yang ada kat sini gitu. Jadi baik buat RT ya. Lepas sikit atas masuk ni ya. Berar. Oh, mantap baik. Kita depan sana tengok. Aku share ni geng MT lah. Depan ni MT punya side pukul 10 nanti diorang start. Okay, diorangnya semua geng MT semua dah siap semua sekali. Tadi Apple baru sampai. Semua tengah steady jalan kata baik apa. Itu dia semua dah siap-siap semua. Hey. Tadi bah, tadi. Ya. Welcome back. Tadi. Yazid and the gang support. Dua Yazid. Nampak sibuk sekali. Tanpa plate number. Itu plate number nampaknya. Bola. Ini buat track day dia simpan plate number. Untuk ni lah. Sebagai geng MT semua tengah bersiap sedia dia orang nak gerak. So Selamat malam. Selamat malam Jangan tunggu malam Bye. Tak foto sekali mana boleh. Tak boleh. Dah ramai ni, tak apa. Mana MT yang meriah. Baik mantap. Itu dia. Jap kau ambil. Siap lah semua geng MT semua. TB tengok. Mantap lah. Satu mesti. Itu dia maksudnya ni siap semua depan. Tengok baik. Si pun dah ready je Ready bang. Baik. Jadi ni. Baik. Allahuakbar. Jumpa sini sini. Kita raya kat sini cukup Jumpa juga kat sini. Aduh, lama tak jumpa ni. Tak masuk ke? Masuk lah. Tak masuk? Mencin bagi orang muda Baiklah, kita dah lama main Kita dah kasut semua Weh, Ajar mana Ajar? Mana? Kata nak hantar? Aduh, apalah. Itulah nampak ni Pak Mirul panggil ni. Apa ni? Dah seru dah ni kata tengok. Kita tengah red flag kan ni. Okey dia tak masuk Tak masuk. Jadi apa dia? Apa rasa aja kita ikut dia lah kan. So jumpa. Bukan sampai ke? Sampai. Tadi diorang reflect sekejap, lepas tu diorang rehat. So sekarang diorang sambung balik. Kat sini ramai sekali ya. Sambung balik sekali. So sambung balik. Sambung balik. Cahaya pun elok ni, aku jaga GoPro cahaya cerah.
So diorang steady pakai balik lah. Tu dia. Baru kita ready tengok. All the best bang Okay, all the best. Oi, okay, jom. So, dia ni Z punya ni untuk tank dia tadi. So, dia berbelakang gear tu, dia akan masuk juga. So, sambung balik lah. Tadi red flag, sambung balik. Sambung balik kan? Tadi red flag kan? Sambung balik kan? Sambung balik. Okay. So, dia sambung balik kat sini. Red flag. So, pakai Red Bull. Ni kayaknya ni akan color tadi. Hey! Yeay! Mantap. So, dia sambung balik lah. So, dia sambung balik kat sini. Yang lain. So, yang lain sambung balik lah. Sambung balik kat situ. Mantap. Baik, sambung balik tadi red flag dia sambung balik. Geng empty sambung balik lah. So, on the back kita tahu sekejap kat diorang ni. Sabar sekejap tengok diorang kat mana. So, kita support diorang semua malam mencabar. Cuma siapa yang pernah masuk tu dia dah biasa lah. Dia punya turn berapa kan? Turn 1, turn 2, 3 dah tahu corner masuk berapa. So, malam ni tak kisahlah. So, diorang pulun saja. So, ramai geng kita pergi sini. Okay, datang sekali. Tu dia Pro Apple. Itu dah ini. Ni setting mesin Baik. Mantap. Waalaikumsalam. Baik. Tu Apple masuk ke sini. Jalan pun. Mantap baik. So, sini daripada tak masuk. Tu pun. Tak masuk. Bagi balik lah. So, daripada Assalamualaikum. Baik. Dok pada dok. Okay. So, tak masuk Lain kali lah Tak apa, bagi dong lah. Tu ramai masuk kat sana daripada tu macam mana gambar dia bang. Tengah menunggu giliran dia. MC mana yang dah masuk tadi dia lepak kejap. So yang ini yang mana nak join tadi yang dah break sekejap. So dah masuk balik. So kita tunggulah. Yang ni pun dapat turn dulu sekarang ni. MC dia sampai pukul dia punya sampai pukul 12. Dia punya sampai pukul 12 dia main Sampai pukul 12 dia main. Sampai pukul 12 kan main? Sampai pukul 12. Pukul 12 lagi. Lama lagi. Jom. Kita sama depan sana. MT sampai pukul 12. Dia boleh main berpuas lah. Main sampai lebam Yeay. Main sampai lebam di situ. So sekarang pukul 11 suku. Ada lagi 40 minit dia boleh main. So kita continue lah. Mana yang ada tu. Tengok kat situ. Mantap baik. So tu isi pun juga. Sambung lagi. So yang lain pun dia sambung lagi. Syok. So time dia dah habis. Time empty pula. Malam ni aku rasa sejuk sikit. Taklah panas sangat. Tapi cuma dia hati-hati lah. Kebanyakan dia orang ni dia dah biasa. Turn berapa dah masuk game apa semua. Tak ada masalah lah. Kamu sabar. Jadi jom dah mula. Ni pula. Jalan. Golak. Okey, mantap. Sekali. Dia lagi yang tadi. So, dah berbincang nampaknya. Okey, let's go. So, tengok mata. Sinetron. So dia punya suasana kat sini Geng MT sini tengok. Geng MT ada kat sini semua tengah lepak-lepak sekejap. Mana yang dah pusing serawang tadi berlepak kejap. Tadi aku dah pergi kat depan sana. So tengok bincang. Ni pun dah serawang tu. Tak tahu lama nak habis lagi tengok. Dia pusing lagi kan.
Getak lah tu, cabut. Oh ni. Satu kali macam Tak smooth. Easy kita, tu dia. Oh dia motor padu ke tu ni. Ya. tak bagi tahu kan. Kau usul kan? Kau Oh, tu dia. Oh, lagi terbang ah. Guys, aku jangan round lagi. Tadi aku dah round sekali kan. Sekarang lagi sekali lah. Tengok dia suasana di sini. Suasana terap. Dia orang tak kasi di depan sana lah. Dulu lain boleh. Dia orang tak kasi duduk sana. Tak tahu kenapa lah. So kita tak boleh tengok dia orang kat sana kan. So kita lepak kat sini je. So kat sini kita round saja. So kita motor di dalam ni. Kata steady bye. Oh, diam. CD RS4 dan seterusnya gitu. Yang KTM kot. KTM pun terdapat peluang kan kita. Dia orang pun steady bye. KTM Duke tak tahu sisi berapa kita nampak. Mereka terdapat peluang lah. Ada perbezaan KTM Duke juga. Dia baru minyak kita sendiri. Kena isi minyak guys. Main lama-lama kena isi minyak. Isi minyak tak boleh. So dia potong extra. Isi minyak kan kan. Berapa round kan. Kalau berapa liter mau berapa kilometer dah kali pusing-pusing kali. So